guys. Masih perang lagi lah. Masih tidak ada gencatan senjata. Masih berbalas-balas. Waalaikumsalam. Baik tuan, alhamdulillah. Ugut ganggu kabel internet. Diesel JB dah mula habis tapi dah ada stok balik. Oh. Cerita geopolitik. Cerita apa lagi? Ada setengah orang dia predict US dia tersepit di antara alam sebalik mata. Sebab kalau nak stop, Iran pertama minta ganti rugi. Ganti rugi bukan 300.5 trilion. Ganti rugi semua sekatan ekonomi, semua infrastruktur yang jahanam. So, kedua, Iran tuntut kalau nak stop benda ni semua, US kena tutup dia punya pusat ketenteraan yang ada di GCC, negara-negara Teluk ni. Dan GCC ni akan jadi klien dan kerjasama dengan Iran. Kau rasa US nak buat ke? Kalau dia buat macam tu, habislah petrodollar. Sekarang ni enjin yang move ekonomi US petrodollar lah. Faham kan, kau tahu kan? So takkan nak US nak buat macam tu? Takkan dia nak tarik diri, betul tak? Mustahil. So kalau tarik diri tu, impak dia lagi teruk. Lebih baik terus perang je lah. So kalau kita tengok guys, keadaan yang sekarang ni, dia tak nampak akan dunia kembali normal. Kawan-kawan setuju dengan saya? Bukan saya nak takut kan, tapi seram jugalah. Dunia tidak akan normal. So bukanlah maksudnya huru-hara tu wallahualam lah. Tapi kalau berterusan macam ni, Selat Hormuz problem, minyak harga naik, inflation, banyak company, syarikat tutup bisnes, orang hilang kerja. Kesian. Macam saya, alhamdulillah tak apalah, saya pandai bercucuk tanam, pandai tanam timun. Saya bolehlah buat benda-benda bertukang, masuk hutan, keluar hutan. Internet pun boleh, kalau masih ada internet. So, saya kesian kat orang yang dia tak ada skill lain lah. Betul tak? Kawan-kawan setuju? Yang dia skill dia adalah masuk pukul 8, balik pukul 5 je. So, kesian kat dia orang. Jadi harap-harap. Tapi rezeki ada, Allah bagi rezeki. Cuma kalau orang tu dia akidah dengan iman dia tak kuat, dia boleh silap. Dia boleh tindik telinga dia buat video. Janganlah. Mak saya cakap dulu kerjaya ni terjamin selamat kerjaya ni. Mak saya cakap. Saya tak sangka. Lepas tolak-tolak hutang apa semua, interest naik. Bersih tinggal 200.5. Pergi pasar beli barang pun tak ada. Saya tindik telinga saya. Saya tak tahan lah. Apa kena-mena tindik telinga dengan tak tahan hidup? Pening. So fenomena tu kita akan tengok guys. Kita akan tengok semakin ramai yang bertindik. Akan ada yang mencacah tatu di dubur, di antara bulu pubis dan pusat. Kita akan tengok Danish dan Haikal akan start pegangkan rambut dekat kedai Cina. Suspend. Auzubillah. Jadi sama-samalah kita doakan kawan-kawan, apa yang berlaku, tetapkan iman dan akidah kita. Kita semua akan mati. Setuju semua? Kita semua akan mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. So sementara hidup ni, kita prepare lah. Bersedialah dengan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan kembali ke tempat yang lebih baik. InsyaAllah, amin. Saya tak nak mati. Habis kau nak hidup seorang kat muka bumi ni.
Kalau kau seorang hidup, kau nak buat apa? Terapung nanti. Sekarang ni kita seronok sebab semua orang gaduh dengan semua orang, betul tak? Yang ni tak puas hati dengan ni, buat video. Yang ni tak setuju dengan ni, mencacah tatu. Yang ni tak. Kita seronok sebab semua orang gaduh dengan semua orang. Imagine kalau tak ada siapa. Kau nak buat apa? Cintakan dunia. Tips kental perlu ada saya baru dalam dunia berniaga. Tak payah kental apa sebenarnya. Bila kau berniaga, benda yang kau kena buat setiap hari adalah menggunakan 1001 cara untuk bagi tahu orang bahawa bisnes kau wujud. Faham Sulaiman? Itu je kerja kau kena fokus. Menggunakan 1001 cara untuk bagi tahu manusia di seluruh jagat raya bahawa bisnes kau wujud. Numbers never lies. Kau faham, kau berniaga, kau faham kan? Konsep jualan semua kau faham? Kalau tak faham, kau catat ni. Asas dunia jualan ni, bisnes. The more people you reach, the more chance you get. Tu bahasa Inggeris dia. Bahasa Melayu, lebih ramai orang kau capai, lebih besar peluang kau dapat. So, numbers tu dia tak boleh kencing. So, kau kena kira. Kau reach 10,000 orang, berapa jualan? Katakanlah 100. Untuk dapat 200, kau kena capai 20,000 orang. Itu numbers. Tapi masalah korang ikut perasaan. Orang kata nak beli. Kepala bana kau. Fuck you. Korang tak nak beli kepala otak kau. Semalam 3 orang je orang kau bagi tahu. Betul tak? Stupid. Weak. So, kalau jenis-jenis emotional weak ni, tak payah berniaga. Cari kejayaan terjamin. Kejayaan terjamin ni kenapa orang suka? Kita tak ada mood macam mana pun, gaji masuk macam biasa. Setuju kawan-kawan semua? Sebab tu ramai orang suka. Walaupun semua orang faham, income ngam-ngam, nilai duit akan digatah oleh inflation. Semua orang faham benda ni. Tapi yang best dia, kalau dia, contoh dia bangun pagi tak ada mood, tangan dalam seluar, dia boleh uli kepala takuk sampai malam, sampai biru, 25 hari bulan gaji masuk. Itu yang best. So, kalau kau tak larat benda-benda meniaga ni, tak payah meniaga. Buat letih nanti. Buat stres. Faham? Tapi kalau kau kerja, kau kena faham lah. Bila kita tengok keadaan geopolitik macam sekarang ni, yang paling teruk akan terkesan adalah golongan majoriti. Siapa majoriti itu? Individu yang modal pendapatan dia adalah linear, yang 100% bergantung kepada masa dan juga tenaga. Faham? Ini tak ada siapa boleh nafikan. Okey, inilah antara golongan pertama yang akan teruk terkesan. Real guys, benda ni real. Kau bayangkan mak dia salabiah, suruh anak dia cari kerjaya terjamin. Mak nak kamu dapat kerjaya yang terjamin dan selamat. Senang buat pinjaman. Anak dia pun ikut apa mak dia kap. Bila dibedal oleh inflation, hidup anak dia susah, mak dia sedih. Kesian mak tengok kamu susah hidup. Ai mak, kepala bana punya salabiah. Bukan itu hari 16 tahun dulu kau yang suruh dia pilih kerjaya tu ke? Kau sedih buat apa? Oh, masa kau suruh kau tak faham ke? Engkau suruh orang lain buat sesuatu yang kau pun tak faham. Mampus. That's how the world works, kawan-kawan. Kalau kau fikir balik pening. Contoh kau tengok masuk TV, menteri semua marah-marah. Penjawat awam, jangan buat pinjaman. Ramai penjawat awam mengalami masalah hutang. Menteri, awak tak ingat ke? Dalam society ni, semua orang usang bagi tahu anak dia cari kerjaya terjamin yang selamat kerja kerajaan supaya senang buat loan. Setuju kawan-kawan semua? Kalau setuju tak setuju ramai. Daripada kecil, ketika tengah menyusu, mak dia sapu ubun-ubun, dia cakap apa? Kerja kerajaan, esok senang buat pinjaman. So, bila dia kerja, dia buatlah pinjaman. Dia hanya mahu menjadi anak yang taat.
Lepas tu, bila anak dia hidup susah, mak dia pening kenapa anak susah. Astaghfirullahalazim. Apa ni? Kehidupan apa yang kita tengah buat ni, kawan-kawan? Sekarang korang faham, Bagus. Waalaikumsalam. Mak bapa masuk hospital ada guarantee letter. Alhamdulillah. Betul, sebenarnya kita nak tunggu yang itu. Rupa-rupanya dalam hidup ni tak banyak pakai yang tu. Hey, Onca. Ada plan buat podcast? Tak ada. Podcast kepala otak korang. Nanti buat podcast, datang geng-geng amatur. Kenapa awak potong dia cakap? Biarlah orang dia bercakap dulu. Mampuslah. Ni aku punya podcast. Kau duduk diam-diam boleh tak? Stupid. Pergi mampuslah aku punya podcast. Aku nak potong tetamu ke? Pergi mampus. Kau ingat ni apa? RTM yang pengacara ada tangga gaji, kena ikut semua SOP. Itu tujuan kita buat podcast. Suka hati mak bapak kita. Faham? So tak payah buat podcast. Lagi satu, sekarang ni podcast orang minat apa tau? Mengkaji asal-usul roh-roh jin penjaga. Orang Melayu minat ni. Kalau kau cerita pasal geopolitik, ekonomi global, kenapa the whole system is corrupt, orang tak minat. Orang suruh check leluhur tau. Orang Melayu, apa leluhur asal daripada mana, apa kekuatan kau. Dia suka rasa, aku sebenarnya asal usul bagus. Rupanya kenaikan gaji tahunan RM96. Tapi asal usulnya bagus. Itu pertama. Kedua, orang minat bila kau jemput satu orang wanita yang telah disetubuhi oleh 6,800 orang lelaki. Lepas tu sensorkan muka dia, lepas tu tanya dia soalan. Macam mana awak terlibat dengan serbis memuaskan nafsu ni? Saya sebenarnya saya tak minat pun. Takkanlah saya nak buat benda-benda macam ni. Semua ni berlaku ketika saya kerja 99 Speedmart. Saya kerja cashier. Ada seorang supervisor ni, dia bagi saya macam pil. Dia cakap pil CKT-on. Saya makan, saya pening-pening. Kemudian saya telah disetubuhi. Kemudian rasa macam elok pula, duit dapat, sedap pun dia. Jadi saya dah taubat. Saya nak cari lelaki yang dahi dia hitam. Okey. Kalau kau buat podcast, kau tak buat benda-benda macam ni, susah nak naik, kawan-kawan. Podcast ni susah. Nak beli kodak, betul tak? Kamera, lampu, modal banyak. Nak rekod sejam, 2 jam. Tak ada view. Faham? Jadi, tak ada podcast. Makan modal, tuan. Ramai pejabat awam akan buat pinjaman sebab bukan semua ada mindset tambah duit. Tak, sebab kalau orang tu dia tak tahu macam mana nak cari duit. Kebanyakan orang macam tu. Saya pun sama dulu. Betul, setuju kawan-kawan? The only way yang kita tahu adalah kena pinjam bank. Setuju tak? Sebab kita tak pernah dilatih bagaimana untuk membina pendapatan sendiri, bagaimana untuk membina sistem, bagaimana untuk hidup bebas. Itu realiti dia. Kita daripada kecil diajar bagaimana cara untuk menjadi pekerja. Sebab tu kita handal menjadi pekerja. So, kalau kau terbalikkan benda tu, sebenarnya korang ni semua bukan tak ada talent, bukan tak boleh. Sebab korang tak pernah try. Logik apa saya cakap? Korang tidak pernah try untuk cuba membina. Contoh, kita manusia sebenarnya kreatif. Itu fitrah kita sebagai manusia. Kita boleh mencipta.
Cuma daripada kecil, kita tidak diajar untuk mencipta. Kita dah diberikan formula, kita kena hafal, muntahkan balik dalam Dewan Peperiksaan dan kita rasa kita bijak. Deep tak kawan-kawan? Kita jawab soalan yang memang dah ada jawapan, kemudian kita rasa kita bijak. Kalau kau fikir dengan mendalam, something to ponder. Kalau kau fikir mendalam, something to ponder guys. Sebenarnya potensi manusia lebih daripada apa yang dia sangka. So inilah dunia nak. Dunia nak majoriti manusia patuh supaya senang nak kawal. Faham tak? Jadi korang kena fikir sendiri. Kau nak jadi apa? Habis kalau semua orang, siapa yang nak kerja? Alah bodohnya Daniel. Sebab tu bahagian dalaman lembu jangan makan. Perut-perut ke laluan najis dubur ayam apa elakkan. Otak kau rosak. Macam mana pula boleh semua orang? Takkanlah. Saya cakap pasal benda ni, follower saya berapa? 1 juta. Yang tengok live 1,100. Yang tadi tengah tengok live masih intro, sekarang tengah berak, lebih kurang 500 orang. Lagi 200 kat rohani. Kejap ke depan, kejap ke belakang, tengah masak sambil tengok live, handphone tak apa mana-mana letak kat rice cooker, lipat baju kepala bana. Berubah kepala bana apa? Tak adanya. Kau faham tak? Tak adanya. Jangan risaulah. Yang kau kena risau bukan pasal dunia ni kalau semua orang berniaga. Yang kau kena risau pasal diri kau tu. Berapa sumber income kau ada sekarang? Betul tak? Kawan-kawan setuju dengan saya? Siapa setuju? Yang kau kena risau, kau kena fikir adalah diri kau. So dalam keadaan ekonomi global macam ni, apa kau punya preparation, persediaan? Macam mana kau berinteraksi dengan kehidupan semasa, itu yang kau kena fikir. Pasal orang lain kau jangan risau. Okay? Muiz. Macam mana nak hadapi krisis antarabangsa sekarang ni bang? Pertama dik, tak boleh bergantung harap kepada satu sumber income dik. Awak dengar cakap saya ni. Jangan, kalau Perdana Menteri, saya telah berbincang dengan Azizah, mengalak ke rakyat, berjimat-cimat kepala bana korang. Jimat kepala bana apa lagi? Selama ni korang tak jimat ke? Masalah dia bukan jimat. Yang masuk tu nipis. Faham tak? Tahu tak? Fiat currency tahu? Duit kertas tahu? 1971, duit tidak lagi disandarkan kepada emas. Maksudnya, duit yang kita guna ni, nilai dia ni atas paksaan. Dia tak macam emas. Emas tu dia ada nilai dia sendiri. Duit ni atas kepercayaan. So, kalau korang tengok konflik sekarang ni, imagine kalau US salah buat percaturan, US terapung, lepas tu US tarik diri, so apa jadi kepada pengaruh US? Orang tak nak pakai USD. Berubah muka bumi guys. Jangan main-main. Faham dik? Lepas tu, kau bayangkan majoriti orang, yang benda ni saya tak pasti kat sekolah ada ajar ke tak. Dekat universiti saya tak pasti. Tapi saya explain kat korang. Ini bukan hina orang tau. Ini adalah education. Faham semua? Kau bayangkan kebanyakan orang yang ada satu sumber income. The only way untuk dia dapat income lebih, dia kena kerja lama. Betul tak kawan-kawan yang kerja? Kalau betul, tak betul Abang? Maksudnya apa? Kalau kenaikan gaji tahunan dia 200, untuk dapat 2,000, dia kena kerja 10 tahun. Logik kan? Dia kena kerja selama 10 tahun untuk dapat 2,000. Masalahnya, dengan sistem ekonomi fiat currency ni, selepas 10 tahun naik 2,000, angka masih 2,000 tapi nilai dia tak sama. Nilai dia makin susut. Sebab tu ramai orang, dalam ni pun mungkin ada, yang kat luar pun ramai. Selepas dia kerja bertahun-tahun, berbelas tahun, sepatutnya dia rasa hidup makin senang. Tapi kenapa hidup macam makin ke belakang? Yang ini ramai orang tak perasan. Orang dengar pasal inflasi, tapi belum betul-betul faham. Sebab kalau dia betul-betul faham, dia tidak lagi akan bergantung kepada satu sumber income. Confirm, kalau dia tengah kerja, dia akan buat macam-macam benda. Dan benda yang dia buat tu, modal dia tak lagi guna masa dan tenaga. Sebab dia tahu. Contoh ramai orang dia rajin tau. Balik pukul 5, dia sambung kayuh Grab sampai pukul 12 malam. Betul tak? Dalam ni pun saya tengok ramai. Sampai berdaki tengkuk. Sampai tak sempat tengok anak bini.
Tengah makan dengan bini dia, ada budak baru balik daripada kedai runcit bawa santan. Laki dia tanya, siapa yang lalu dalam rumah kita ni? Bang, itu anak kita, bang. Ya Allah. Masa dia pergi kayuh Grab dulu, anak dia tengah merah jaundice. Dah keluar pagi, balik malam. Keluar pagi, balik. Anak dah mana pergi kedai. Ini real, guys. Sebab apa? Sebab dia tak perasan. Sekarang ni, income utama dia, modal dia adalah linear, guna masa tenaga. Betul? Bila korang balik kerja, korang tambah income, masih guna masa dan tenaga. Masalahnya, masa dan tenaga manusia terhad. Korang faham tak kepada kawan-kawan yang dah tambah income tu? Kau kena ikhtiarkan sesuatu tau. Kau dah rajin tak? Masalah ramai orang bukan malas. Ramai orang rajin. Cuma kau kena rajin di tempat yang betul. Itu perkataan dia. Kalau tak, kau ibarat macam lari atas treadmill tau. Kau letih, kau penat. Tapi bila stop treadmill, kau tak bergerak ke mana-mana. Kau masih di situ. Okay? So kau kena bina leverage dalam income kau. Dalam portfolio pendapatan kau kena ada leverage. Saya dah banyak kali explain pasal leverage ni. Okay, ada soalan? Jangan kecil hati kawan-kawan Ini education. Saya bukan hina orang. Saya kesian kat ramai orang. Saya pun tak faham benda ni dulu. Saya macam tu lah dulu balik kerja. Saya kerja part time. Dapatlah satu malam RM40-50. Rupa-rupanya yang dapat tu tak membuatkan hidup ke mana-mana. Rupa-rupanya lepas untuk survive hidup esok. Dan saya fikir sampai bila nak macam ni? Buat part time barber rumah. Grow duit part time barber. Sama, awak bagus buat part time. Tapi sekarang ni awak punya income tambahan tu guna masa dan tenaga awak. Okay, saya bagi contoh boleh ke guys? Saya bagi contoh macam mana daripada dia buat income tu tadi, dia linear, macam nak jadi leverage. Contoh, saya bagi contoh je. Ada orang dia rasa mustahil, tapi saya bagi contoh. Okay? Katakanlah sekarang ni kau buat part time, kau buat house call. House call ni gunting rambut kat rumah orang. Satu hari, berapa banyak kepala kau boleh gunting? Betul tak? Dia terhad terhadap masa dan tenaga kau. Katakanlah kau duduk olat lempit. Tiba-tiba ada customer nak, tapi dia duduk cenderung balik. Dan dia minta kau charge RM30. Baik kau mampus je. Betul tak? Takkan kau nak travel sejam 45 minit semata-mata nak gunting rambut orang RM30. Betul tak? So, kau banyak terhad kat jarak masa tenaga. Tapi, disebabkan kau kawan dengan Aziz Walter, kau mula faham pasal leverage. Kau tengok dalam market, ramai barber buat part time ni. Tapi dia tak ada platform. Dia tak ada customer. Dia tak ada sistem. So, disebabkan kau kawan dengan Aziz Walter, kau pun try cari cara macam mana nak develop satu apps yang boleh kumpulkan pelanggan dan setiap kali pelanggan masuk, kau boleh terus point dekat barber yang terhampir. Ibarat dia macam Grab lah. So, itu contoh leverage. Faham? Contoh, macam Grab. Dia tak ada kedai makan. Dia tak ada terbongkok-bongkok pagi-pagi pergi pasar borong selayang untuk beli toge. Tak payah goreng ikan. Tapi dalam portfolio, dalam dia punya apps dia, ada semua jenis makanan yang wujud dalam muka bumi ni. Itu leverage. Kau faham, Dik? Faham tak? So, saya bagi contoh. Supaya sambil-sambil kau orang kerja keras, kau mula start guna otak. Do you understand? Bagus. Tapi bang, Kalau tapi, kau pergi mampus. Siapa kepala otak banyak tapi, kau duduklah situ, jadi slave sampai kau mampus. Sebab kau tewas dengan kepala otak kau sendiri. Kau belum buat apa-apa, kau telah yakinkan diri kau bahawa benda ni mustahil. Bagi mampus. Buat PT, duit gaji saya dengan bini banyak saving, makan pun tak catur. Buat PT. Okey, bagus, tahniah. Tapi dia still terhad, tuan. Ada yang otak lembab macam mana pula? Bila dia mampus esok, Tuhan tak tanya dia, sebab apa kau tak fikir dengan cerdik? Sebab dia memang tak dapat otak cerdik.
kita akan ditanya tentang nikmat yang kita ada. Kalau kau buta, Tuhan tanya tak kau buat apa dengan mata? Tak. Jadi kau nak pening apa? Kau memang dilahirkan bodoh. So nak buat macam mana? Lepu-lepu tidak. So bila kau mampus esok, Tuhan tak tanya kau. Cuma yang cerdik-cerdik ni, macam mana A banyak tapi masih miskin? Kan dah kena. Macam mana A banyak tapi masih miskin, masih terikat, masih tak. Macam mana boleh jadi macam tu? Oza! Dia nak apa? Lepas dah dia. Kita dalam. Okey. Macam nak jenis macam Fir'aun. Jangan tuan. Nanti tuan dah start mengaku Tuhan tu. Sembahlah aku. Kau akan start rasa kau paling bijak kan? Tantah aku Tuhan tak? Bahaya. Jangan. Kurangkan sikit. Kau dah start minta orang sembah kau nanti, bahaya. Okay, kurang-kurangkan sikit. Okay, ada soalan rakan-rakan? Apa saya boleh bantu? Okay, jap. Sebelum saya terlupa, dalam ni ada macam-macam jenis orang. Ada yang memang serius nak bina hidup lebih baik. Ada yang betul-betul serius nak bersedia dengan keadaan dunia yang mendatang. So, saya ada buat satu platform, dia free guys. Tapi bukan untuk semua orang, untuk yang serius je. Kau tekan link kat profile, masuk platform Walterian tu. Dalam tu saya ada bagi benda-benda yang saya tak share kat luar. Pasal bisnes, semalam saya publish pasal bisnes. Selalu orang tanya macam mana nak start. Saya bagi exactly macam mana kau boleh start dan apa idea-idea dia. Okay, siapa yang minat, tekan link kat profile. Sambil-sambil saya live ni, kau scroll sampai bawah tu, nanti sign up. Dah habis live nanti, kau buka, kau tengok semua. Dia ada pasal keuangan, pasal geopolitik, pasal bisnes, mindset, spiritual. Faham? Patut kau beli kereta EV mulai sekarang. Saya tak pasti tuan. Macam saya tak ada terfikir pula nak beli kereta apa. Sebab kalau kita tengok even elektrik pun akan terkesan. Setuju tak kawan-kawan semua? Korang tahu kan macam mana elektrik dah dicipta, korang tahu kan? Daripada gas, daripada batu arang yang kita memang import. Gas tu dia bekukan, masuk dalam kapal. So kapal tu pakai minyak. So kos dia naik, betul tak? Lepas tu arang batu, kebanyakannya kita import daripada luar. Lepas tu dia melalui satu proses yang dinamakan ejakulasi pramatang. Maksudnya proses dia bakar gas tu, lepas tu haba tu naik, dia pusingkan turbine tu. So kat situ dah terciptanya elektrik. Lepas tu hantar dekat grid TNB. Kau faham kan? Kata kau pergi sekolah, tak masuk kelas, stupid. Jadi macam saya, budak kelas 9. So, kalau kau tengok, kau pakai EV ke apa ke, yang kau kena fikir adalah akan datang, kos sara hidup akan naik. Betul tak kawan-kawan? Make sense apa saya cakap? Jadi kau bukan kena risau alat apa kau nak guna tau. Yang kau kena risau, sekarang ni kau ada berapa sumber income. Yang mana dalam apa jua keadaan kos sara hidup yang mendatang, kau still boleh survive sebab kau ada banyak cash flow. Faham Salihuddin? Kalau saya fikir macam tu. Saya tak peduli pasal kereta EV ke, pakai petrol ke, diesel ke, pala banyak. Tapi kalau kau ada duit banyak, benda tu mahal, kau still boleh bayar. Faham? Hari ni tak je lagi tanya pasal rantai. Sebab dia orang dah tengok yang lebih ekstrim daripada rantai. Rantai ni hanya tekanan kecil dalam hidup. Saya dah pakai rantai kawan-kawan. Kedai gunting rambut saya dah tutup. Dulu 30 cawangan. Sekarang tinggal berapa. Kawan-kawan pun tak pernah datang. Ada yang datang minta tu potong segmen tepi je. RM3.50. Macam mana nak kaya? Orang dah tak tanya sebab dia orang dah tengok benda yang lebih ekstrim daripada tu. Faham? Setiap kali tengok live selalu rasa anxious.
Allahu Akbar. Anxious. Saya tak pasti. Anxious tu apa? Dia bukan nyilu-nyilu pun tak ada Korang ni macam-macam lah. Akan jadi ke satu masa banyak duit tapi tak boleh guna sebab terhad. Saya tak pastilah, tapi kalau sistem fiat currency ni akan runtuh, ada kemungkinan. Sebab kalau kita tengok hadis Nabi SAW kan tentang munculnya Dajjal. So saya nampak, ini saya punya fikir lah, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Bila sistem yang semua dah percaya ni runtuh, so manusia akan hilang harapan. Make sense tak apa saya cakap? Bila sistem sedia ada runtuh, manusia akan huru-hara dan hilang harapan. Tiba-tiba muncullah satu makhluk yang mendatangkan solution dan dia kata dia adalah Tuhan. So ada kemungkinan tak manusia akan ikut? Ada kemungkinan. So saya nampak macam tu. Sebab kalau kau tengok fiat currency ni, memang lambat laun dia akan runtuh. Sebab dia tak ada sandaran kepada apa-apa. So bila negara nak pakai duit, contoh macam perang, nak pakai duit, nak buat loan, nak beli senjata, nak biayai perang, so bank depositkan duit baru, katalah 100 bilion ataupun 1 trilion. So duit tu mana ada? Betul tak? Duit tu tak ada. Tapi duit tiba-tiba boleh muncul dalam skrin dekat komputer, boleh deliver duit tu. So bila duit banyak masuk dalam market, nilai duit jadi susut. Faham? So untuk memastikan duit still ada nilai, maka bank akan naikkan kadar faedah supaya orang rasa makin keras, supaya duit masih ada nilai. So siapa yang mampus? Siapa yang mampus? Majoriti manusia biasa yang ada macam-macam pinjaman. Sebab kau tengok macam mana orang nak beli rumah cash? Macam mana nak beli? Orang biasa mana boleh beli? Kalau dia nak kumpul duit cash, sampai mampus pun dia tak beli. Jadi dia pun kena buat pinjaman bank. Harga rumah 400,000, betul? So nama dia adalah Islamic Banking. So kau pergi jumpa bank, kau kata kau nak beli satu rumah daripada developer. So bank kata, kejap saya tengok payslip awak, statement awak boleh ni. Jap, saya beli dulu rumah ni, saya jual balik kat awak. Disebabkan kau tak mampu bayar cash, maka kau kena bayar loan. So bank kata dia meniaga, dia jual balik rumah kat kau. Asalnya harga dia 400,000. Tapi sebabkan loan 30 tahun, dia jadi berapa kawan-kawan sikit lebih kurang? Tolong bagi tahu saya kat ruangan komen. Harga 400,000, kau bayar selama 30 tahun, sikit lebih kurang berapa? 800,000. Kesian tak orang susah? Saya nak jawab korang. Asalnya dia ni tadi susah, tak mampu beli 400,000. Disebabkan dia susah, sekarang ni dia kena beli harga 800,000. Takkan mampus. Siapa reka sistem ni, guys? Shit. Siapa reka sistem ni? Bukan saya reka. Korang langsung tak patut marah saya. Gila babi. Sebab tu most people, dia hamburkan hidup dia, sepanjang hidup dia kerja untuk bayar hutang. Dan ketika dia dah bersara kawan-kawan, dah habis bayar hutang, ginjal pula rosak. Dapat duit semua habis repair ginjal, mati. Bila tengok balik sepanjang hidup ni, apa dia buat? Shit, guys. Kau nampak? Oi, nyilu. Jadi kawan-kawan, kalau generasi usang dulu, mungkin ramai orang tak tahu. Tapi sekarang ni, kita hidup zaman moden. Korang semua boleh akses. Jadi pastikan korang tak jadi slave sampai korang mampus. Boleh semua? Kalau boleh, tag boleh ramai-ramai. So apa nak kena buat? Pertama, selagi yang boleh, engkau hold lah pinjaman tu. Okay, selagi boleh engkau hold. Tapi nanti harga naik. Nanti punya cerita. Okay? Selagi kau boleh hold, kau hold. Lepas tu, kau pelbagaikan sumber income kau. Sebab, if anything happen, sekurang-kurangnya, kau punya telur tidak dipegang oleh bank.
Kau faham? Kau tahu tak adik? Ini sisi gelap lah. Siapa yang dah dewasa dia faham. Ada orang, ada ramai lah sebenarnya kat luar sana. Dia buat loan pinjaman perumahan. So, selalunya, kawan-kawan tolong yang pandai kira, tolong jawab sikit lebih kurang. Selalunya dalam tempoh berapa tahun guys, yang pertama, sebenarnya bayar tu tak bergerak. Kita baru bayar interest. 5-6 tahun ada ke atau lebih? Kawan-kawan semua. Kalau kau cek kau punya baki hutang, tak bergerak ke mana? Betul tak? 10 tahun lah sikit lebih kurang Betul? So, katakanlah dalam tempoh 10 tahun macam tu, tiba-tiba orang tu dengan keadaan ekonomi global, dia ditamatkan perkhidmatan. Sebelum ni, dia kena bayar installment rumah 3,000. Dan dia tak pernah terfikir pun, kejayaan dia rasa selamat tu, dia akan diberhentikan. Now, dia hilang sumber income. So, dia tak mampu nak teruskan rumah tu. So, apa akan berlaku? Kalau dia nak jual, disebabkan loan dia baru sikit bayar, silap-silap dia kena tambah duit 5-6 angka. Mana nak cari duit? Ramai terapung macam tu. Nak jual tak boleh sebab tak ada cash. Nak teruskan tak boleh sebab tak mampu. Terapung guys, dia di alam sebalik mata. Mungkin dalam ni ada yang pernah rasa. So sebab tu, kalau pinjaman-pinjaman yang besar ni, kena fikir betul-betul. Kena ada, dia bukan salah kawan-kawan. Yang penting korang ada contingency plan. Mesti ada plan. Mesti kena tahu apa yang kau buat. Tapi korang setuju tak dengan saya? Majoriti orang, dia buat decision finansial dia atas dasar tuntutan sosial. Setuju kawan-kawan? Saya bagi contoh. Ramai orang, katakanlah dia buat pinjaman perumahan. Dia buat pinjaman perumahan sebab semua orang buat. Itu majoriti orang macam tu. Hanya minoriti je yang buat pinjaman perumahan sebab dia tahu apa dia punya planning financial dia. Dia ada contingency plan dia. Dia tahu macam mana nak manage risiko pinjaman dia. Ini minoriti guys. Most of them, dia buat loan ni kerana tuntutan sosial. Mungkin mak dia suruh. Betul tak? Mak bapak kau tahulah. Yang ni usang-usang, jenis hidup dengan validation, nak anak nampak berjaya. Sebelum habis hayat mak, mak teringin melihat kamu memiliki rumah pertama. So, dia beli rumah tu sebab mak dia suruh, bukan sebab dia faham. Kau faham tak? Saya bukan cakap jangan beli rumah Kalau kau dengar betul-betul dengan teliti. So saya sedang mendorong kawan-kawan yang dalam live ni supaya tak kisah apa-apa decision kita buat tentang pinjaman ni sebab kita faham, bukan sebab kita ikut orang membabi buta. Okey? Okay, ada soalan. Sorry guys, kadang-kadang suara Nobita Doraemon sebab saya kena mempelbagaikan kaedah saya bercakap kerana ramai Kak Salabiah tengah menyusukan anak dia. Pernah dia komplain tu hari. Cik Azri, kalau boleh suara ni apa-apa semua. Saya dah Kak Salabiah, yang Kak tengah menyusu bayi pergi tengok live saya buat apa? Tak sesuai. Cuba tengok live Kak Rohani Abdul Razak ke, Latifah binti Abdul Raub. Sekejap. Siapa yang baru lalu kat FYP, kalau belum follow, ketik button follow guys. Kadang-kadang bukan apa, tengah dengar-dengar, tengah sambil berfikir tu kan, tak perasan rupanya belum follow. Lepas tu kadang-kadang tertanya-tanya, asal tak nampak live, dia ni dah mampus ke apa? Tak, bila tak follow, tak dapat notification. Okay, jangan risau guys. Kalau saya kembali ke rahmatullah, insyaAllah korang dapat berita tu. Dan saya harap korang sudilah datang untuk solatkan jenazah. Cuma yang mana dah lama tak mandi junub tu, singgah mana-mana pustaka Rawang, beli dulu buku cara-cara mandi junub. Sebab takut ada yang tengah sedih, semangat nak datang solat jenazah, tiba-tiba mandi menggunakan air tanah. Itu lain tajuk tu, dia samak. Itu lebih kepada kalau tersentuh tengkuk khinzir. Dan kadang-kadang ada yang datang solat jenazah ni, ada yang sujud kepada mayat. Bayangkan kalau saya dah mampus esok, ada orang tengah solat,
Dia sujud kat saya. Tak ke saya bangun balik? Tak boleh mati kawan-kawan. Itu dah level lain tu. Okay, nanti saya akan pening saya nak jawab dengan Tuhan. Adik-adik semua faham Sebab solat jenazah ni dia jarang-jarang berlaku. So bila imam angkat takbir tu, takut ada yang sujud. Okay. So sebab tu apa-apa kita buat dalam hidup ni mesti kena ada ilmu. Kawan-kawan Apa kerja abang? Saya dulu kerja lah. Saya dulu kerja kerajaan. Kawan-kawan yang baru follow saya, salam pengenalan. Apa yang saya share kat korang ni adalah berdasarkan apa yang saya lalui dalam hidup dan saya faham sepanjang perjalanan hidup saya. Agree to disagree guys. Saya pernah kerja kerajaan. Dan ini saya dapati seseorang lelaki khususnya, kalau dia berjawatan kumpulan sokongan, dia tak boleh bergantung kepada satu income. Siapa setuju dengan saya? Tap setuju ramai-ramai. Kumpulan sokongan korang tahu kan? Maksudnya dia bukan pegawai. Yang kerja kerajaan bukan pegawai. So dia mesti kena ada sumber-sumber income lain. Terutamanya dalam keadaan ekonomi macam sekarang. Sebab nak membesarkan budak-budak, nak besarkan anak bukan sikit duit guys. Kena anak dia rasius, jenis merah-merah. Doktor kata, Anak kamu tidak sesuai makan minum susu lembu. Kena minum susu soya. mati. Berapa guys sekarang susu soya? 140. Anaknya pula kejap-kejap pantang lepa. 2 minit sekali nak susu. Takkan mati? Sebab kalau budak-budak ni dia tak kira berapa income bapak dia. Dia tak kira guys kepada adik-adik yang belum kahwin untuk makluman korang. Anak korang tak kira kau B40 ke kau apa. Kalau dia alah kepada susu lembu, susu mak pun tak ada. Kalau minum susu soya lah. Dia tak peduli. Faham? Kau ingat senang? So, kau tengok seronok masa kawan-kawan kau geletik kaki dia dekat story. Ding. Betul tak? Kau tengok seronok ala Syomel. Kau tak tahu banyak cerita-cerita belakang lagi. Banyak kisah-kisah belakang. So kena prepare adik-adik semua. Tapi itulah kalau kita fikir kan, kadang-kadang sekarang ni orang cakap masalah kelahiran dengan orang usang ni gap dia semakin jauh, betul tak? Kalau kita tengok kat Malaysia pun dia agak membimbangkan. Maksudnya golongan usang yang dah nak mampus dengan golongan-golongan muda, dia punya gap jauh. Okay, kalau paling teruk Jepun lah. Cuma kalau kita tengok balik, memang sepatutnya budak-budak muda lambat kahwin. Sekarang ni, sebab pertama kau tengok kalau dia belajar sampai umur 24-25, okay, so katakanlah dia ambil degree, hari pertama dia jadi orang dewasa, dia punya pendapatan negative cash flow, terutamanya yang buat pinjaman, CGPA 2.2, PTPTN kena bayar. Setuju kawan-kawan semua? So hari pertama dia jadi orang dewasa, cash flow dia negatif sebab dia ada hutang belajar. So kedua, sekarang ni kalau kau start degree, gaji bukan banyak pun. Setuju kawan-kawan semua? Mungkin ada yang baru kerja, gaji tak banyak. Kalau kau tengok kau habis degree, kau start kerja, gaji kau kategori miskin bandar. Okay, now kemudian datang pula satu tuntutan sosial. Sekarang ni kalau nak kahwin, susah nak jumpa mak mentua yang minta hantaran 350 sekali dengan kasut Carlorino serta sernaskah mukadam. Jarang berlaku. Minimum 30 sampai 50 ribu. Jemputan mesti mau 1,000. Sekali dengan videografer, DJ rambut laptop, pengacara majlis dan ustaz. Ustaz pun tak kosong sekali doa 250. Okay? Lagi makbul. Kalau free, doa tu dia tersangkut dekat dewan kahwin. So mesti mau pilih. Then kalau fikir logik, kalau umur dia 24-25, kalau dia nak kahwin umur 3-4 tahun atau 5 tahun lepas tu, tak sempat kumpul 30-40 ribu, betul tak kawan-kawan? Tak sempat. Mana sempat?
Lepas tu datang pula lagi satu sentimen, wanita pun kena ada kejaya. Katakanlah Syasha. Saya belajar undang-undang. Saya tidak mahu berkahwin. Saya ingin mengejar cita-cita saya. So, jadilah lawyer, kejaya apa semua. Tengok-tengok dah umur 34. Okay, 34. Berkenalan dengan Rosli pula, masih matang, income pun tak stabil. Sebab semua lelaki dewasa dah kahwin. Sekarang ni pilihan dua je. Jadi bini nombor 2 ataupun tak payah kahwin. Sebab kalau yang ada pun ramai income ngam-ngam. Ini real guys. Jangan kecil hati Wanita kejaya ni, kalau dia nak pilih lelaki single, ramai yang income ngam-ngam. Sebab boxer sendiri pun kadang-kadang banyak hantar jahit. Yang dah bocor hantar jahit, kau bayangkanlah. So dia fikir, either the best or nothing at all. Dia ada falsafah dia. Jadi kitab dia, muka surat 3, dia tulis either the best or nothing at all. Maksudnya kalau ada lelaki, pastikan kaya. Kalau baik, tak ada terus. Okay? So, lepas tu tengok-tengok, tunggu. Tengok-tengok dah usang, dah tak kahwin. Faham tak? Jadi, kalau kau tengok apa yang berlaku sekarang ni, memang sepatutnya berlaku berdasarkan keadaan sosial. Faham? Jadi kau jangan pelik. Kenapa? Lepas tu, kedua. Sekarang ni, kalau kita tengok kat kawasan bandar, ramai pasangan bersekedudukan. Betul tak kawan-kawan semua? Kita cerita tegak je. Okay? Belum kahwin, duduk sekali bersenggama macam suami isteri. So, tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan persetubuhan. So, untuk apa kau kahwin kalau boleh bersetubuh anytime? Abang kau Rosli ni dulu kumpul duit nori getah kerana ingin bersetubuh. Semangat. Imagine kalau bersetubuh adalah terlalu mudah, untuk apa kau kahwin? Kau nampak? So inilah yang sedang berlaku di dalam masyarakat. So betul tak saya cakap the whole system is corrupt? Betul tak? Rosak. The whole system is corrupt. Jadi dalam kejahanaman kehidupan zaman moden ni, kau kena betul-betul jaga diri kau, position diri kau, jaga diri dan ahli keluarga kau. Sebab kat luar sana real guys benda ni. Okay? Faham semua kawan-kawan yang ada anak-anak semua? Ini real guys. Ini bukan teori. Ini memang sedang berlaku perkara ni. This is akhir zaman. Betul? Okay, ada soalan rakan-rakan? Sambil tu, siapa yang nak masuk saya punya circle tu, tekan link kat profile kawan-kawan. Kadang-kadang nak berubah ni, dia panggil, alamak saya tak ingat lah apa istilah dia. Esok kalau saya ingat saya beritahu balik. Kalau punca tak nikah, lambat nikah sebab parent macam mana tu nak solve? Tak patut. Sebab parent tu macam mana? Tuan, kalau tuan tanya saya, nikah ni sebenarnya dia simple je. Dia asalnya rukun kalau ikut agama. Sebab tu dalam masyarakat kita ni, dia ada dua jenis amat pembawaan. Satu, perkahwinan atau unsur Melayu. Sama macam raya. Raya ada dua jenis. Raya Islam, raya Melayu. Raya Islam tak pernah dalam sejarah peradaban orang Islam. Raya ada joget-joget lelaki dan perempuan. Dengan pakaian menutup aurat. Tak ada. Tapi bila datang zaman moden, dia ada lagi satu nama dia Raya Melayu. Okey? Joget-joget, pakai baju yang bagi nampak payudara, masukkan surat khabar. So pening. Kalau kau fikir pening, dia macam tak masuk akal. Tapi itulah yang sedang berlaku. Jadi sama macam perkahwinan. Dia ada dua. Perkahwinan ikut agama, satu lagi kahwin ikut majmuk Melayu. So kau kena tahu rukun nikah ni apa. So kalau kau niat kau baik, kau nak bina keluarga, nak dapat redha Allah, Allah memudahkan urusan. InsyaAllah. So, saya bagi contoh yang akan membuka minda kau. Sebenarnya yang buat banyak kos bila nak kahwin adalah bila nak jemput orang makan. Setuju kawan-kawan semua? Kalau setuju tak setuju ramai. Antara kos yang besar
adalah kos kenduri nak jemput orang makan. Okey, kalau kita tengok dari segi asas bagi orang makan ni, kita kena bagi daripada apa yang lebih. Kawan-kawan setuju dengan saya? Dia panggil fundamental sedekah. Bagi daripada apa yang lebih. So, logik tak saya bagi tahu korang, sebenarnya ramai orang, dia tak mampu pun bagi 1,000 orang makan. Tapi disebabkan itu adalah satu standard, maka dia akan buat 1,001 cara, termasuklah buat pinjaman semata-mata nak bagi 1,000 orang makan. Nampak tak? Nampak tak kawan-kawan? So sebenarnya, kalau kau mampu jemput 100 orang je. Kalau kau hanya mampu jemput 52 orang, kau kena jemput 52 orang je. Tapi disebabkan tuntutan sosial, saya tak tahu, sebenarnya dia tak ada undang-undang berapa jemputan kahwin. Betul tak? Dia tak ada dalam, kalau kau pergi jumpa pendaftar nikah, untuk dia chop tu, dia tak ada baca 1,000 orang jemput tak? 1,000 tak cukup ni. Jemput lagi 3 orang, lagi 3 orang nak cukup, baru saya chop. Tak ada. So fikir-fikir kan kawan-kawan. Jadi bila pernikahan ni, bila kahwin ni ikut Melayu Majmuk jadi rumit, so matlamat kahwin tu dah tak tercapai. Tapi benda ni tak semua orang boleh terima guys. Tapi itulah realiti dia. Tak semua orang boleh terima, tapi itu realiti sebenarnya. Kita kahwin ni, pertama setuju tak? Menghalalkan persetubuhan, kita nak bina keluarga, nak dapat anak. Lepas tu kita nak buat baik kat isteri kita, anak-anak kita dapat pahala. Contoh dulu, kalau katalah kita ada kawan dengan perempuan, kita bagi dia duit biasa-biasa je. Tapi kalau dia isteri kita bagi dia duit, pahala dia lain. Kan contoh kita ada anak, kita bagi anak kita makan, kita kerja cari duit, kita lindungi anak dengan isteri kita, bagi tempat tinggal. Semua yang kita buat tu, peluh keringat kita ni buat untuk cari duit, dia pahala. Betul tak? Itu yang kita nak. Tapi bila kahwin jadi rumit, susahlah. Lepas tu kalau kau tengok jemputan kahwin, yang paling ramai adalah kenalan mak bapak dia. Setuju? Yang raja adalah pengantin. Kau akan nampak jemputan yang bulu kening dah start putih, ada yang janggut ni dah start sampai lutut. Ini siapa? Siapa ni? Kau langsung tak tahu. Lepas tu bapa orang akan cakap, oh dia ni adalah isteri, suami kepada 7 salah silah leluhur daripada Nusantara, pernah terlibat, pernah mengipas parameswara di bawah sebuah pokok Melaka. Mati kawan-kawan. Untuk apa aku spend duit untuk dia ni satu pinggan RM18? What the fuck? Faham tak? Sebenarnya makcik-pakcik, kalau makcik-pakcik nak jemput makcik-pakcik punya jemputan, sebenarnya lah kalau fikir logik, cuba bersanding lagi sekali dengan bini awak, Hajah Rohani yang spek ada tali tu, yang tudung labuh, yang pakai terompah. Awak buat bersanding lagi sekali, jemput kawan-kawan awak yang dah usang-usang, yang putih-putih rambut tu, jemput dia orang. Sepatutnya pakai duit KWSP awak. Saya kalau kritik benda ni, ramai orang marah, tapi itulah hakikat dia. Deep inside sebenarnya ramai orang setuju dengan saya, cuma dia tak boleh nak buat benda tu. Betul tak kawan-kawan? Dia tak boleh buat. Dia memang faham something wrong somewhere dengan banyak perkara dalam society ni, tapi tak semua orang ada ability untuk buat. Sebab mak bapak dia bla bla bla. Sian. Tapi guys, lagi satu, kau perasan tak? Sebab tu bila seseorang tu dia ada kekuatan dekat sudut ekonomi, dia sebenarnya lebih banyak kebolehan untuk membuat pilihan. Siapa setuju dengan saya kawan-kawan? Berbanding dengan orang yang dia tak ada kekuatan ekonomi. In fact, kalau dalam adik-beradik pun kau tengok, siapa yang ada duit banyak, dia bawaan dia lain. Dia boleh buat decision sendiri, bla bla bla. Itulah hakikat hidup guys.
Suka ataupun tak. Betapa pun kau rasa duit tak penting dalam hidup ni, so bila kau lalui hidup harian, kau akan faham duit adalah akses terhadap banyak pilihan dalam hidup. Okay? Betul ada duit orang pandang. Ya tuan, nak tak nak memang macam tu. Kita tak boleh marah orang tak pandang kita. Betul tak? Tak ada orang nak pandang saya. Memang macam tu. Siapa nak pandang? Saya pernah duduk fasa tu kawan-kawan. Fasa yang mana orang tepuk bahu time raya suruh ambilkan kuih Almond London je. Tak tanya apa siapa ni anak, siapa. Orang tak peduli. Bila dia nampak datang naik Iswara Aerobag, tayar pakai tayar spare. Kau bayangkan, 3 tayar sport rimasal, 1 tayar spare. Teruk. Kau bayangkan, tengah hujan, aircon tak ada. Betul tak? Seorang bahagian ni, kalau kena empuan yang benar, bila kabus tu, dia pergi lap bahagian dia. Itu sebab tu kahwin, pilih yang bijak. Jangan tengok muka, bodoh. Sepatutnya kau kena lap dreba punya. Yang kau lap kau punya buat apa? Kau duduk je kan sebelah. Ingat adik-adik, dalam kau spend duit 40,000. Lepas tu kau kahwin dengan yang bodoh. Kau rugi bersih. Sebab tu kau rugi bersih. Kau faham tak? Nak tengok pemandangan. Taklah betul lah, tapi settlekan dreba punya. Kalau dah dreba tak nampak ni kan, siapa pernah bawa kereta tak ada aircon? Siapa hidup susah dia pernah lah. Siapa type saya guys? Iswara Aerobag, Saga First Edition. Kan bila aircon tak ada, so bila hujan, dia dalam tu dia jadi tak nampak apa. So yang kau kena selamatkan dreba dulu. So kalau perempuan tu, dia lap dia punya dulu, dia rosak otak dia tu. Okay? Okay. Jangan marah kawan-kawan Itu kisah majmuk tu. Okay, ada soalan? Kalau beli kereta time ni yang mana dalam krisis minyak petrol, okey ke? Okey ke maksudnya apa, dik? Sepatutnya kau dah tahu dah. Contoh harga minyak makin naik. Lepas tu waktu ni sepatutnya elakkan dulu buat pinjaman. Tahan sikit tak boleh? Tahan sikit lah. Tak betul. Siapa setuju dengan saya waktu sekarang ni adalah waktu yang sepatutnya kita kena elakkan buat apa-apa pinjaman yang tidak boleh mendatangkan duit. Siapa setuju tak setuju dengan Mahmat? Pinjaman yang bersifat liability. Liability awak tahu dia apa-apa yang kita buat, duit tu hilang. Tu liability. Lagi satu asset. Apa-apa kita buat, kita dapat duit. Tu asset. So sekarang ni, orang yang waras, dia akan elakkan buat apa-apa pinjaman yang membuatkan dia hilang duit tu. So terpulang ke awak, dik. Pandai-pandai awak fikirlah. Sebab budak-budak muda ni, diorang tak peduli pasal harga minyak ke, Iran ke, Ayatollah ke apa, dia tak peduli. Yang dia peduli, aku beli kereta bergambar depan nampak orang berjaya. Itu je. Sebab orang muda, dia nak peduli apa lagi? Betul tak? Yang penting dia ada kereta Honda. Itu yang paling penting. Boleh letak kat story. Apa jadi kepada dunia, dia tak peduli. Kedua, dengan kebanyakan wanita. Kebanyakan wanita pun tak peduli. Yang dia peduli perasaan dia je. Saya teringat pada awak dikhianati. Bila waktu hari raya ditengok kuih mozola, saya teringat dulu. Pernah satu ketika. Kau ingat dia peduli pasal apa jadi geopolitik, harga minyak, bla bla bla, terpecahnya blok-blok kuasa dunia. Dia tak peduli guys. Dia peduli apa dia rasa je. Faham? So, yang mana lelaki-lelaki dewasa, korang kena betul-betul take control situasi ni. Okay? Saya terpaksa belajar tahan diri dalam semua. Terlanjur usang sedar diri je. Tak apa, tahan je. Tak ada apa pun. Yang mana apa-apa kita nak beli tu nanti ada lagi tu.
Lagi satu bab makan lah. Saya bagi korang satu tips. Kalau kita tengok ramai orang masalah tekanan, otak rosak. Pertama, simple je. Kalau satu makanan tu opah kau tak tahu bahawa dia adalah makanan, kau jangan makan. Style lah formula tu. Betul. Kalau ada satu makanan tu, kalau kau tunjuk kat opah kau tak tahu tu adalah makanan, kau jangan makan. Simple. Okay? Pakai konsep formula opah je. Atuk kau ke nenek ke, itu je. Kalau dia tak pernah tahu ini apa makan ni, apa nama ni, Aram tahu namanya. Inilah orang selalu makan opah sekarang. Ini viral. Kalau opah kau tak tahu, kau terus elakkan perkara. Okay? Opah dah meninggal. Kalau opah dah meninggal, boleh pakai opah orang lain dulu. Dia tak kisah. Yang penting jawatan dia opah. Siapa punya opah tak apa. Kita nak pakai dia untuk tanya tu je. Acik opah. Pakai sikit boleh. Ni pernah tengok tak? Ni apa ni? Tak tahu, terus buang je. Simple. Kita nak tahu jawatan dia. Jawatan dia opah. Siapa punya tak apa. Okay, ada soalan? Masalah perempuan mana nak dengar pasal ekonomi ke apa, kena educate lah tuan. Kena educate. Ada wanita yang ambil tahu, tapi yang mana tak minat tu educate lah. So itu pentingnya dalam hubungan kekeluargaan ni. Yang penting bukan berapa lama kita ada dengan keluarga. Setuju kawan-kawan? Yang penting adalah ketika kau ada dengan keluarga, apakah jenis conversation yang berlaku. So itu yang penting sebenarnya. Ada ramai orang 24 jam kat rumah, tapi satu perbualan yang memberi impak apa pun tak ada. Masing-masing buat hal sendiri. So kau boleh jadikan benda-benda ni, bawa keluarga kau duduk masa makan. Kepada semua, sebelum kita makan, ayah nak cerita satu perkara. Kalau kita tengok sekarang yang sedang berlaku di dunia ni, antaranya tentang peperangan antara US, Iran dan Israel. Apakah kesan kepada kita? So kau explain. Faham tak? Kau ada buat tak benda-benda tu guys? Itu tugas lelaki Kalau tak ada, tak patutlah. Habis kau cakap apa je selalu dengan keluarga kau? Tak ada. Kena adalah, kena buat sesi tu. Jangan ikut orang usang. Orang-orang usang punya kaedah. Baca surat khabar, spek atas hidung. Siap ke bubur tu? Belum nak, dia tak hujan. Dia nak hujan tak? Baca surat khabar, siap dah dipanggil. Jangan jadi macam tu guys. Kau dah tengok dah fenomena-fenomena macam tu. Jangan ulang. Apa-apa yang orang usang buat yang tak okey, jangan ikut. Faham semua? Sebab orang usang dia bukan malaikat. Dia adalah seorang manusia. Yang mana dia boleh buat silap. So apa silap dia, jangan ikut. Faham semua? Kalau engkau bila bina keluarga, kau ulang apa yang daripada orang usang dulu-dulu, so apa beza? So kau kena break chain ni. Faham tak? Break the chain. Kau kena start satu legasi yang baru. Perempuan dia tak nak faham janji apa dapat. Dia nak. Tak, tapi betul juga. Kalau kau fikir, hidup ni, wanita dan kanak-kanak, tugas diorang memang untuk happy dan bahagia. Adapun kita jantan, tugas kita memang untuk berinteraksi dengan dunia. Bukan untuk happy. So kalau bini kau asyik fikir pasal happy dia, memang sepatutnya. Okay? Yang kena selalu fikir kau. Memang macam tu. Sebab tu, pilih isteri ni kau kena tengok. Dia ada satu ayat Quran tau guys. Ayat ni ditujukan kepada Nabi SAW. Tapi terlalu keras. Surah Al-Ahzab ayat 28. Wahai Nabi, jika isteri-isterimu menginginkan kemewahan dunia dan perhiasannya, berikanlah pemberian muta'ah dan lepaskan dengan cara baik. Oh, keras tak? Tak. Maksud simple dia ni. Wahai Nabi, kalau bini kau gila dunia, cerai. Kau tengok.
Surah Al-Ahzab ayat 28. Oh, guys, okay, something to ponder. Sebab kalau seorang wanita yang too much dunia, dia akan drag engkau sehinggalah engkau menjadi seorang manusia yang memang semua pasal dunia. Setuju kawan-kawan semua? Kalau setuju, tak setuju ramai-ramai. Betul, kalau kau ada pasangan yang memang keseluruhan hidup dia adalah pasal dunia, maka dia akan tarik kau sekali. Okay? So hati-hati kawan-kawan. Perlu tak buat penyatuan hutang sekarang? Allahu Akbar. Penyatuan hutang apa? Overlap ke apa? Supaya dapat cash in hand. Macam abang lah gila dunia. Allahu Akbar, dek. Adik ni cakap saya gila dunia. Dek, awak tahu tak? Saya tak perlu tunggu pukul 12 untuk dibenarkan pergi makan, dek. Macam mana saya boleh orang kata gila dan hamba dunia? Saya tak perlu apply untuk saya tak payah buat kerja. Ada nampak saya macam hamba ke? Deep tu, kawan-kawan. Deep tak? Deep. Kadang-kadang saya tertanya-tanya. Saya dilabel hamba dunia oleh mereka yang kena start kenderaan untuk pergi satu tempat, kalau tak pergi tak dapat duit. Deep tu. Kadang-kadang saya tertanya-tanya, siapa yang hamba? Adakah aku? Awak faham, dek? Bagus. Sumber income apa, bang? Sumber income utama menjual air liur, dek. Tapi awak jangan marah, dek. Kalau awak rasa jual air liur adalah salah, awak kena pastikan cikgu tak boleh gunakan ilmu dia untuk dapat duit. Awak kena pastikan lecturer tak boleh guna ilmu dia untuk dapat duit. Awak kena pastikan ustaz tak boleh dapat duit daripada ilmu dia. Okay? Cuma beza saya dengan cikgu dan lecturer dan ustaz, mereka ini menjana pendapatan daripada ilmu dia, cuma dia tertakluk kepada tangga gaji. Betul tak ada cikgu dalam ni? Kalau ada, tab ada. Betul tak cikgu? Awak seorang guru. Awak monetize ilmu awak, in return awak dapat duit, tertakluk kepada tangga gaji Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Okay? So saya dengan awak sama. Saya mengajarkan apa ilmu yang saya ada, pengalaman saya ada, cuma saya tak ada tangga gaji. Unlimited income. So itu, dek, saya punya meniaga, dek. Menjual air liur. Ada mana-mana pelabur yang okey? Tak ada, tuan. Rumah kereta dah habis bayar, anak masih belajar. Patut tak keluar dari situ backup sekarang dah 51. Backup untuk apa, puan? Backup untuk teruskan hidup ke? Puan-puan, abang-abang, akak-akak semua kena faham satu perkara. Duit setinggi gunung. Kalau tidak dijadikan duit lagi, maka dia akan habis. Okey, faham Duit setinggi gunung. Maksudnya macam air di dalam baldi. Kalau kita tak ada pipe air yang mengalir, maka air itu lambat laun akan habis. Okay? So tak ada masalah nak keluar ke WSP ke apa. Pastikan dalam duit tu mesti ada unsur-unsur. Pertama, daripada duit tu kita membina aset, iaitu daripada duit tu boleh jadi duit lagi. Kedua, elakkan duit tu daripada menjadi liability, iaitu kita belanjakan duit tu tanpa dapat duit balik. Sebab kalau tak, kesian. Ramai orang dah usang, dia tak faham benda ni. Dia keluarkan duit KWSP dia yang dia kerja berpuluh tahun. Lepas tu kahwinkan anak-anak. Lepas tu repair dapur, repair sinki, bla bla bla. Lepas 4 tahun duit habis. Maka ketika umur 62, dia kembali kena pakai baju kemeja, start kereta Alza untuk bawa Grab daripada pagi sampai malam. Ini realiti yang sedang berlaku sekarang. Sian, guys. Berpuluh tahun kerja, bina hidup, tapi tak pernah ada peluang untuk menikmati hidup, living the life. Okay? So kena plan elok-elok. Ada plan datang bila sudah
ada plan akan datang tak bila sudah berjaya kuasai ekonomi? Plan? Saya Melayu yang rare dek, tak macam Melayu majmuk. Melayu majmuk, dia akan cerita kat orang apa dia punya plan. Adapun dalam konteks saya sebagai Melayu rare, plan kita tak cerita dek. Nanti bila dah ada, baru dia bagi tahu. Style lah. Melayu majmuk, dia akan cerita plan dia. Dia akan cerita rumah dia kat mana. Dia akan buat home tour, cerita kat mana dia bersenggama dengan bini dia. Dia akan tunjukkan dekat mana dia tanam tali pusat anak dia. Dia akan semua. Itu Melayu majmuk. Okay, so awak kena faham tu. Saya Melayu rare dek. Baru grab undang-undang, apa saya perlu buat seluruhnya jadi kaya tuan? Kena ada leverage tuan. Semalam saya dah, okay, siapa yang nak belajar pasal leverage ni, sekarang ni saya bagi korang masa 1 minit 30 saat. Tekan link kat profile saya, register masuk saya punya community Walterian tu secara percuma. Dalam tu saya akan explain dengan detail, dan yang dah ada pun. Siapa yang dah masuk Walterian, semalam dengan hari ni ada benda-benda baru nanti pergi check it out guys. Okay, check it out. Lepas tu kat dalam tu ada macam-macam alat yang korang boleh guna. Kalau korang tengok kat tepi tu, dia ada, korang boleh tengok korang punya wealth calculator. Okay, kau masukkan detail, kau boleh tengok berapa kau punya income terdedah kepada inflation dan apa potensi kau punya future. Adakah kau akan miskin sampai mampus ataupun apa yang kau kena buat. Okay, supaya kita nampak. Boleh cari baca buku Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki. Boleh doktor. Masalah dia orang ni doktor, budak-budak muda ni, otak dia orang rosak doktor. Dia baca buku Robert Kiyosaki. Dia kata, poor people work for money, rich people money work for them. Yang bodohnya Daniel ni, dia satu duit pun tak ada. Lepas tu dia sesak nak buat duit kerja untuk dia. Kepala otak dia stupid. Faham tak? So, saya dapati, doktor, buku-buku ni dia hanya akan berkesan kepada orang yang otak dia elok. Yang mana otak rosak, tak jadi apa. Dia rebus sekalipun buku, memang dia benar. Betul tak? Make sense apa saya cakap? Dia sibuk selalu kata duit bekerja untuk aku, duit bekerja. Tak, sekarang ni dia kerja pun tak ada. Dia jenis kayu Grab 3 hari sekali baru on. Kadang-kadang pagi tidur, pukul 2 petang baru bangun. Dia kata pasal orang kaya. Kau faham tak? Lepas tu dia start marah-marah adik dia tak payah pergi sekolah. Sekolah tidak dicipta untuk orang jadi kaya, bla bla bla. Dia start marah makcik dia cikgu. Nampak tak? Rosak otak. Okay, lepas tu, bila dia baca Robert Kiyosaki, dia ajar use other people money. Okay? So, ramai orang buat loan untuk buat duit lagi. Dan itu adalah kali pertama dan dia tak faham tentang bisnes. So, apa jadi kawan-kawan? Ramai tak yang dulu join MLM 40,000 sambil kerja kerajaan, buat personal loan untuk tarik-tarik orang, penyudahnya MLM dah habis, hutang masih belum habis bayar. Ramai tak? Ramai. So, kau kena faham macam ni kawan-kawan. Saya bagi korang satu mindset orang kaya lah, okay? Boleh? Ni orang-orang yang kaya-kaya yang saya jumpa, saya belajar. So, diorang ni, semua hutang yang dia buat, yang berdasarkan untuk buat duit lagi, dalam keadaan, dia boleh manage hutang tu. Maksud dia macam ni kawan-kawan. Dengar ni Katakanlah dia nak beli satu buah rumah ataupun satu lot komersial untuk dijadikan aset untuk buat duit. Katakanlah harga lot komersial tu 2 juta. So, orang kaya ni, dia ada aset nilai dia 10 juta. Then, dia buat loan untuk beli property harga 2 juta. So, dia memang use other people money. Dia guna duit bank untuk menjadi lagi kaya. Dalam keadaan, dia mengawal risiko dia. Kau faham tak? So, katakanlah dia tak mampu bayar installment. Agak-agak orang kaya ni tadi, problem tak dia punya financial? Tak. Sebab dia ada aset 10 juta. Now, ambil konsep yang sama, letak kepada Salihuddin Rosli kosong ni tadi. Kepala bana betul. Beli property 1 juta lebih untuk buat duit dan dia tak ada duit lebih daripada 1 juta. Mampus tak dia? Mampus. Yang ini ramai tak faham.
Bijak tak? So, itu bahaya dia, Dr. Tol. Ramai baca Robert Kiyosaki ni, tapi dia tidak ada kejelasan minda macam saya. Okay? Kesian guys, ramai tergapung. So tak sesuai. So kita kena faham kita punya fasa yang mana. Okay, korang faham semua? Saya bagi contoh. Kita tengok orang kaya, diorang spend beli barang-barang branded. Betul? So orang yang konon-konon macam dia baru ada duit, dia pun nak ikut macam orang kaya. Dia beli barang-barang branded. Tapi masalahnya yang baru kaya ni, dia tak perasan satu benda. Orang-orang kaya ni, dia beli barang branded, pakai dia punya hasil daripada dividen. Yang duit memang dia akan dapat dan dia kena habiskan. Faham tak? Duit daripada dividen yang berlayer-layer. Orang yang baru nak kaya ni, dia beli barang branded pakai apa? Pakai active income dia. Nampak tak? Kau nampak tak? Ramai Melayu majmuk macam ni. So problem tak kawan-kawan? Problem. Sebab dia tak faham. So dia rasa, okay, dia orang kaya, dia banyak duit, tapi dia tak tahu game orang-orang kaya yang dah lama kaya ni macam mana. So sebab tu jangan ikut membuta tuli. Okay? Kalau ada lebih 500, apa boleh dibuat? Apa, RM500 ke apa? Waalaikumsalam. Daftar volunteer email tak dapat nak verify. Alamak. Okay, siapa yang tengah live ni, dia register volunteer okey? Type saya. Okay, siapa yang problem tu, nanti dah habis live ni, tuan try balik, tuan. Boleh jadi email penuh tak space? Tak, korang yang register okey kan? Dapat terus email notification dapat kan? Kalau tuan punya email dah penuh, cuba delete sikit iklan daripada Singa. Okay? Email-email daripada Sephora apa semua delete dulu. Tapi saya rasa ada orang dia tak tahu bahawa email tu dia ada hard storage dia. Betul tak? Ada orang dia tak tahu guys. Sebab selama ni dia banyak makan ayam gunting. Tak, memang macam tu kawan-kawan. Benda free memang terhad. Sama, bubur lambuk yang kerajaan bagi, dia memang kosong dalam. Daging-daging tak ada. Betul tak? Benda free memang macam tu. Tapi siapa yang dah masuk Walterian G2 itu benda free tapi G2. Kawan-kawan, siapa yang dah masuk Walterian, korang dah tengok kan? G2 kan? So, dia berkualiti tuan. Dia free tapi berkualiti. Input dalam tu berkualiti. Saya berani jamin. Tak ada daging, bubur jadi. Allahu Akbar. Okay, so ada soalan lagi? Simpan bentuk emas, cuba belajar lebih sikit lagi. Doktor, diorang ni masalah kawan-kawan kita kat luar. Bukan diorang tak tahu kena beli emas. Rupanya nak beli kena pakai duit. Betul tak kawan-kawan? Ini masalah-masalah doktor. Menteri, Perdana Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Jabatan Perdana Menteri. Ini masalah diorang. Diorang ingat kita tak tahu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, ramai orang tahu pasal beli emas, kripto, bla bla. Cuma nak beli tu duit tak ada. Sebab mereka telah disuruh untuk jimat dan simpan, berjaga-jaga, langkah-langkah ekonomi global, selalu berbincang Azizah dan menggalakkan rakyat, berjimat, work from home dan mengisi syarikat swasta, work from home. Rakyat semua sudah tahu cara untuk jimat dan simpan. Ini saya boleh perjelaskan di Kementerian Ekonomi. Betul juga kawan-kawan semua? Rakyat sudah faham tentang jimat. Rakyat faham.
Malah ditanya pada Azizah juga faham. Masalah rakyat adalah tidak ada pendedahan tentang model income linear yang terdedah kepada inflasi. Tapi saya juga faham Perdana Menteri tidak boleh menceritakan dengan lebih mendalam supaya tidak huru-hara kepada masyarakat majmuk. Saya faham bagaimana. Sebab kalau saya Perdana Menteri pun, saya akan buat benda sama, guys. Rakyat bersabarlah. Biar saya kaya. Selamatkan anak-anak keluarga saya. Rakyat, kami akan bergesa menghantar bubur lambuk, bantuan, topi keledar dan subsidi bersasar serta roti jagung. Siapa yang setuju dengan saya? Kalau kita menteri pun kita buat benda sama, guys. That's how the world works. Sebab tu gerakan-gerakan kesedaran ni hanya boleh dibuat oleh individu-individu bebas macam saya. Okay? Sebab saya bukan semua orang dengar. Macam Perdana Menteri semua orang dengar. Dia adalah semua orang bagi attention kat dia. Bahaya. Kalau dia cakap macam tu, tak ke pening N1 di Jabatan Haiwan. Kau bayang dia tengah kerja, tengah rekod vaksin kucing, lepas tu dapat email pendapatan linear, mesti membina pendapatan leverage. Tergapung kerani N1. Kau faham? Okey, ada soalan rakan-rakan? So semua orang dah faham Jadi saya harap jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, guys. Okey, saya nak tanya siapa yang sekarang ni tengah bina portfolio pendapatan di internet. Tap saya jap. Nak tengok berapa ramai? Siapa yang sedang membina portfolio pendapatan di internet? Tap saya. Bagus. Tahniah. Okey. Jangan lupa nanti tengok dalam Walterian, banyak info dan tips yang saya boleh share dalam tu. Baru tak apa. Teruskan. Okey, tapi cuba catat benda ni, guys. Ini adalah kunci dia. Macam mana nak sukses guna